Pagi itu, suasana di hadapan sekolah sangat meriah. Murid-murid melangkah masuk sambil berbual dan ketawa bersama rakan-rakan. Ada juga yang bergegas ke kelas kerana hampir terlewat. Ketika Kasturi berjalan menuju ke bangunan sekolah, dia ternampak seorang murid perempuan tidak sengaja terlanggar murid lain sehingga buku-bukunya bertaburan di atas lantai. Tanpa berfikir panjang, Kasturi terus membantu. Tidak mengapa. Biar saya bantu awak. Terima kasih. Kasturi hanya membalas dengan senyuman nipis sebelum melangkah menuju ke kelasnya. Loceng sekolah berbunyi, menandakan sesi pembelajaran telah bermula. Baiklah murid-murid, pada minggu ini setiap orang perlu membuat pembintangan ringkas di hadapan kelas. Kasturi memandang kertas di atas mejanya. Dia seorang yang pendiam dan kurang yakin untuk bercakap di hadapan orang ramai. Tiba-tiba dia terdengar bisikan beberapa murid. Kasturi, boleh ke dia buat? Kasturi menundukkan wajahnya perlahan-lahan. Tangannya mula menggenggam kertas itu dengan erat. Hari pembentangan akhirnya tiba. Seorang demi seorang murid tampil ke hadapan kelas. Kini, tibalah giliran Kasturi. Dia melangkah perlahan ke hadapan sambil memegang kertas pembentangannya. Wajahnya jelas kelihatan gugup, malah dia terdiam seketika. Guru tersenyum lalu berkata, Jangan takut, cikgu percaya kamu mampu melakukannya. Kasturi menarik nafas panjang. Dia memandang rakan-rakannya sebelum mula bersuara dengan perlahan. Pada mulanya, suaranya sedikit gementar. Namun, lama-kelamaan, keyakinannya semakin terserlah. Dia berjaya menyampaikan pembentangannya dengan baik sehingga semua murid memberikan perhatian sepenuhnya. Sebaik sahaja pembentangan itu selesai, guru tersenyum bangga dan seluruh kelas memberikan tepukan gemuruh. Syabas Kasturi, kamu telah berani mencuba. Buat pertama kalinya, dia berasa lebih yakin terhadap dirinya sendiri. Kasturi mengukir senyuman nipis.